meletus. Gunung berapi dah meletup lagi lah. Habis dah kita. Kita masih ada peluang untuk selamatkan diri kita, Ikhwan. Jangan putus asa. Ikhwan, ada lurah dekat hadapan kita. Kita terpaksa lompat sejauh yang mungkin. Ikhwan, kau jangan lepaskan tangan aku ni. Aku masih ada peluang untuk selamatkan kau. Ya. Hijau kita berdua selamat dari malapetaka yang berbahaya, Ikhwan. Alhamdulillah. Aku amat bersyukur kepada Allah. Kau masih marahkan aku lagi ke, Ikhwan? Taklah, tak marah pun. Tapi kenapa kau biarkan kita berdua berlari dalam keadaan lintang pukang tadi ah? Kau kan boleh terbang? Semasa kejadian berlaku, aku lupa pula yang aku ni boleh terbang. Apa? Kau terlupa yang kau boleh terbang? Kau sedar tak yang kita berdua hampir terkorban tadi? Tapi, nasib baik masa saat-saat terakhir tadi aku teringat yang aku boleh terbang. Ikwin, apa akan terjadi kalau aku tergelincir dalam lurah tu Kau akan membeku dan kemudian bertukar menjadi batu. Seramnya. Seramnya. Tahu pun takut. Ikhwan, sekarang kau faham tak bagaimana gunung berapi boleh berlaku? Dah faham sangat. Dan aku takkan lupakan hari bersejarah ni sampai bila-bila, Ikwin.